So, kuih apa hari ni? Yes, kuih apa hari ni bersama Chef Imelda dan juga Dr. Shah. Shah. Alright, okay. Shah, Alright. nampak tak bahan-bahan? Itulah, I nampak lah. Tapi macam I nak tunggu you cerita kat I. Ke you nak I teka? Boleh je. Tapi bila you tengok kan, yang berwarna ni satu ni je. Itulah. Pisangnya warna kuning. Lain semua putih. So hari ni kita nak masak apa? Kita nak buat kuih apa? Betul. So selalunya kan kalau I buat macam session-session dengan parenting kan. So macam pilih colour apa nak makan dengan anak-anak. So hari ni macam banyak pula option warna putih. Memang putih. Berperasan macam gula pun putih. Yang ini pun putih. So you dah beritahu I lah. Ni obviously gula lah. Pecah bocor dah rahsia. So ni ialah gula. So kalau ni gula, I assume yang ini garam. Ya. Oh, banyak juga pakai garam Nanti kita ambil accordingly lah. Faham. Beauty bila kita masak kuih tradisional Melayu ni, daripada zaman dulu memang jenis agak-agak. Biasanya kalau minta resepi kan, macam mana nak buat ni? Agak-agak lah tepung-tepung banyak. Oh, ada pening so lah. campak-campak lah. Campak-campak lah. Bukan banyak macam tu. Lulus juga ke saya ni. Minta maaf lah first time kan buat masak-masak. Tak apa, jom okay. So this is kelapa. Isi kelapa parut. Isi kelapa parut. Selalunya beli dalam paket. Hari ni kita nampak yang real. Betul. Bandar sangat. Isi kelapa ni actually kita cerita sikit. Isi kelapa ni ada dua jenis tau. Dia ada bahagian luar yang putih betul-betul. Luar yang putih tu maksudnya? Yang bahagian isi di dalam tu. Kan bila kita buka kelapa kan isi dia. Dan the first layer tu isi yang putih ni. Okay, so this is the first layer. The first layer. Lepas tu kalau kita parut lagi dalam, kita akan dapat sikit dengan kulit dia yang brown tu. Tu yang kadang-kadang bila kita nampak isi kelapa ni ada hitam-hitam. Faham. Jadi bila kita nak buat kuih biasanya kita tak guna yang bahagian hitam tu. Biasanya yang ada hitam tu untuk kita masak. Untuk kita ambil santan dia, nak buat masak lemak ke, kita nak buat kari ke, kita guna yang tu. So banyak khasiat kan sebenarnya? Sangat sebenarnya. Tak apa, kita save that one for later. Betul. Alright. Yang ini ialah definitely tepung. Tapi tepung banyak jenis tau. Itulah nak cakap. Tepung dia banyak jenis. So macam kalau nak kena guess lah. Kita nak buat apa hari ni? Kita apa hari ni? Kita nak buat ni. Kalau kita nak kaitkan dengan karakter dalam cerita Enam Jelaka, yang ni kira orang yang tegas. Yes. Dia penting. Penting. Sebenarnya lepat ni, rahsia. Syah tak boleh. I don't think she can play this game. But you know what? So it's lepat. Saya kan kalau macam bagi exam memang bagi jawapan. Tak apa. Mari insyaAllah confirm A+. Tapi nak tanya you. Okay. Lepat ada berapa jenis? Itu. Okay. Seterusnya? Okay. I cuba. Okay. I tahu paling common dengan lepat pisang. Betul. Okay. Lepat pisang. Dia rahsia lagi. So, lepat pisang. Tak tahu. Okay. Lepat ni yang macam saya biasa makan lepat ubi. Oh, okay. Lepat ubi, lepat pisang. Orang Sarawak panggil lepat bandung. Ubi tu bandung. Sekarang ni dah macam-macam. Lepat cendol. Lepat cendol? Lepat labu. Oh my god. Lepat labu. I nak rasa I suka cendol. Kan? Saya pula suka labu dengan ubi. Sure. So that means lepat ni dia macam selalu pair dengan something yang mushy-mushy, lembut-lembut. Betul. Benda yang kita boleh hancurkan dan bila digabungkan dengan tepung, dia boleh jadi satu flavor yang lain. Kalau lepat marshmallow? Dia macam tak berapa jadi, dia jadi lepat liat ni juga. Tapi mungkin menarik. Boleh cuba lah. Boleh cuba sebab dia kan jadi lepat liat. Sebab marshmallow punya texture kan very gooey kan. Kalau kita panaskan dia macam gooey. Mungkin sedap. Bila campur dengan santan, letak chocolate chip sikit, really fun. Dah jadi satu resepi yang lain. Okay, sorry. Sebelum kita melirik, I lah melipik. Okay, I sambung tau. Okay. Tepung. Sekejap, dia boleh tepung beras. Dia boleh tepung gandum lah kan? Tepung gandum. Betul. Kalau lepas kita guna tepung gandum. Alright. So kalau kita guna tepung pulut, insyaAllah dia yo. Waktu makan tu tak boleh tarik. Sebab pulut kan dia macam mana kita panggil? Sticky. Dia sticky. Menarik. Kan? Okay. Alright. So this obviously ni santan lah. So that means this is kelapa parut dalam. Isi putih. Biasanya kelapa parut isi putih. Isi putih tak apa, korang tengok je lah And santan, right? Okay, so all you need is this 5 white ingredients. Betul. And then kita punya mushy thing lah. So today kita decide to use pisang.
Okey, untuk resipi lepat ni yang dah pecah rahsia tu, teknik yang kita gunakan kukus. Jadi sebelum kita nak mula apa-apa, yang ni kena standby dulu. Faham. So biasanya kalau kita nak memasak, kalau katalah kita nak guna kukus ke kita nak guna oven, itu kena panaskan dulu. Okey. Jadi tak adalah bila dah siap akan macam bila ni nak maksudnya kita kerja pun cepat. Betul. Okey, jom start Let's go. masak. Right. Okey, mula-mula. Okay, I tunggu you punya instruction je. Okey. Okay, I nak buat apa? Kita nak kena apa So, tadi? you nak air Ambil kupas isi, ke? boleh betul. Nak berapa banyak? Kita nak buat lebih sikit lah kan. I ikut je. Kalau makan Okay, 4, macam let's say lebih meaning the inti will be more. more rasa. Okey. Kita mau pisang betul. Kita buka dalam Yang apa? 8 lah. Okay. I'll try to be helpful, okay? Okey, boleh. Right. Sekejap Pisang. Soalnya dalam 8 biji lah. Pisang. Pisang 8 biji. Kulit terletak kat sini. Okay. Right. Apa kuning? Dia bila puasa dia macam gini lah dia. Minta maaf. Dia bila puasa tu adalah macam-macam I tengah kan. fikir lagu apa dengan pisang ni? Lagu apa? Tu I tengah fikir ni. Ada. Otak I tengah fikir. Yang I tahu Banana in Pyjamas je lah. Ni so cute lah. Aduh. Lagu pisang yang best. Cuba you all tulis. So, chef, dia macam hitam-hitam macam ni boleh makan ke? Pisang-pisang buruk ni lah yang sedap, yang lagi enak untuk resepi kita Sebab ni. kita kalau nak hitam macam like, jangan makan kan. So, sebenarnya bila dia hitam, gula dia lagi tinggi. Dia lagi manis. So it's more nice for kuih, it's perfect. Betul. Okay, I jom love kita nak lenyekkan dia. Okay, you nak Right. sudu. Garpu. Baik. Okay, satu untuk you. Satu untuk Satu aku, untuk I. satu untuk kamu. Okay. Lenyekkan dia. Bestnya ni boleh buat dengan anak-anak ni. Ya, so ni antara aktiviti yang yang kita boleh buat dengan anak-anak ke. Alright. Okay, so ni memang kena habis-habis. I nak cakap lunyai macam salah je. Dia nak hancur dia kalau dia tak hancur sangat, maksudnya nanti ada tekstur yang berbeza. Betul. Macam saya, bila saya masak, saya suka makanan yang banyak tekstur tau. So ada lembut, ada nampak, ada tidak. So bila makan tu kita bukan setakat lah. Yes. So tak adalah orang kata ini tak buat dengan kasih sayang. Sebenarnya lagi macam-macam lagi berkasih sayang. Tak payah perfect sangat. Tak ya. Dia ada mix tu. Itu baru Dah love dah. Okay, bila dah macam ni, ni dah nice dah ni. So much love. Kan. Okay. Sekarang marilah kita kita nak masukkan tepung. Alright. Okay. So tepung banyak mana? Letaklah dalam. Okay, inilah dia agak-agak tadi. Letak dalam suku dulu. Suku. Kok. Aduh. 1/4. Letaklah dalam 3 sudu dulu. Baik. Tak 3 sudu. 1. 2 lagi. 3. Is this considered suku? Taklah sebenarnya. Tapi kita nak kita nak letak sikit-sikit. So kita kacau dia dulu. Okay, dia kalau tanya doktor, dia nak spesifik. Betul. So, bila masak tak boleh jadi doktor. Buangkanlah kita punya medical punya hat. Betul. Okay, letak lagi sikit. So dia punya constituency, kita a lot? You can put a bit more. Mungkin 2 sudu lagi. Baik. Okay, so kita nak masukkan santan. Baik. Masuk santan. Boleh pakai yang sama tak? Boleh. Best dah masak buat kuih ni. Sebenarnya kalau ikut betul tak boleh lah. Tapi kita buat dia kan. Betul. Okay. So berapa banyak? Masuk je dulu dalam 3 sudu. 2. Oh my god. 3. Alright. So sekarang ni kita nak kacau. Muka kena Syah. Sikit lah sis. Sekejap. Tapi meletup kan? Meletup. Biasa bila masak ni memang terbang-menerbang tu biasa. Dia hidup. Okay, tak apa, dia datang dengan job scope. Dalam tu kita terima kasih. Saya boleh jadi semua benda. Yes. Kita kacau dulu. Makeup artist. Okay, nampak tak dia punya? Looks so good. Buka dekat kamera. Betul. Dia dah jadi macam ni. Okay, masukkan sikit lagi santan. Okay. Right. Okay. Right. Okay, now masukkan what you need? Gula. Okay, gula kita pakai sudu baru lah. Dah, ni kau. Right. Okay.
Kita pakai sudu. Bukan gula. Ni nak main mana? Pisang ni manis tau. Okey. Nak rasa tak boleh puasa. Oh ya. So pisang ni manis. Jadi kita boleh letak dalam dalam 3 sudu. 3 sudu. Tapi nanti ikut resepi yang macam kita kongsi tau. Hari ni kita orang campak-campak. Tapi ikut buku insya-Allah lebih manis dia lebih terkawal. Tapi sebenarnya pisang tu macam saya cakap tadi lah. Manis kita, kan. Kalau kita letak pisang yang masak sangat, dia jadi memang manis. Understood. Okay, So sikit lagi. one more. Okay. One more. Baik. Okay, right. Kita perlukan banyak sikit gula hari ni. Walaupun kita memang dah cukup manis. Okay, kita nak masukkan isi kelapa. Baik. Yang ni Ahmad. Tengok kan dia punya texture kan? Oh, dia dia tak terlalu likat, dia tak terlalu cair. Yes. Sebab nanti kita nak bungkus. Okay. Bungkus lepas ni. Okay. So masukkan banyak mana? Separuh mangkuk tu pun boleh. Separuh mangkuk. So, boleh nak jadi ganas sikit? Boleh. Letak tuang je. Okay. Alright. Suka kelapa tak? Tak. Tapi tak apa. I lepak pisang hari ni I makan. Ya. Mana lah. I rasa macam you suka texture. Suka texture. I very limited in texture. I but see. I try. Kalau macam kelapa, I macam kena kerja keras sikit lah nak makan tu. Okay. Okay. Cantik kan rupa dia? Cantik. Dan kita nak masukkan sedikit garam. Taklah dalam 2 cubit garam. 2 cubit 2 cubit Halalan Tuan Iman. I dah basuh tangan. Okay. Right. Bismillah. 1. Right. 1 more. 2. Awesome. Begitu. Ciao. Dia nak letak semua ya. Okay. Dan dah ready. Jadi tinggal kita nak bungkus. Ni mesti teknik kan? Ada teknik tak? Ada. Sebenarnya resepi kita, kenapa kita banyak guna bahan-bahan yang macam daun pisang. Sebab zaman dulu mana kita ada aluminium foil, bekas, acuan, tak ada. Kalau ada acuan pun tembaga. Faham. And tak semua orang ada acuan tembaga sebab tembaga mahal kan. Betul. Tapi I rasa menggunakan daun pisang tu ada aroma. Betul. I'm sure there's also benefit to it. Like Betul. Daripada kita pakai plastik yang is obviously not sustainable. Tiba-tiba sustainable kan, keluar dan sustainable dia. InsyaAllah. Okay, kita nak clearkan sikit. Kita letak kat belakang dulu. Okay, I help you with this one. Boleh, thank you Syah. Okay, let me take some. Tak sini Syah. Okay. Alright. Memang sendiri pun blur. Okay, tidak apa-apa. Okay, lepas tu. Okay. Right, so now, okay, ni tadi rupa dia kan? Kalau lepak ubi pun sama juga. Okay, Syah, jom main game. Okay. I ingat kita dah main game tadi, ada game lagi ya? Ada. Okay, ni daun pisang yang kita nak guna untuk kita balut lepat pisang kita ni lah. Okay. Tapi daun pisang ni bila kita dapat fresh daripada kita petik ke kita beli, dia keras kan, dia tak boleh dibentuk-bentuk. Betul. Jadi untuk melembutkan daun pisang ni, kita kena layurkan dia. Oh, layur ya? Layur tu apa? Baca kita tahu semua. Tapi tak apa. Layur tu bila kita letak dekat api sikit. Kita letak dekat haba. A bit. Bagi macam dia pernah tengok dulu zaman mak I masa zaman kecil, mak I ada letak dekat atas api. Macam dah kenapa? Sebenarnya kita nak lembutkan dia. Jadi tengok dia punya memang rupa dia macam tak berapa nak cantik tapi kan? Senang untuk kita lipat. Okay, so now I understand. So kalau budak-budak kena make sure ada parental guidance. Betul. Okay. Kita ambil lah. Okay, Syah ambil ni. Cantik. Alright. Okay. Right. Oh, dia bagi ayah cantik. Ya, mestilah yang cantik sahaja. Only the best. Gitu. Okay. Sekarang ni kita nak bungkus dia. Baik. Okay. Pernah nampak lepat rupa macam mana kan? Okay. Lepat ni sebenarnya, pernah nampak yang daun pisang dalam dia? Nampak dan tak ingat. Kena ajar juga. Okay. So, biasanya kita akan letak dekat tengah. Okay, so square. Lepas tu kita rectangle. Now I remember. Rectangle. Lepas tu kita guna bahagian dalam dia. Dalam. So, ni dalam. Ni dalam. Bila kita tengok alur. One is outside. Yang lighter one is inside. Yes, betul. So, and actually dia lagi lembut juga kan? Dia lagi lembut sebab kita dah layurkan. So, kalau kita tak panaskan tadi memang krap-krap bunyi dia. Okay. Krap bunyi dia. Like ASMR. Okay, tak. Ini pun boleh ASMR. Okay. Lepas tu. Okay, first kita letak dulu. Okay. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Okay. Kita ambil lah isi pisang-pisang. Ada orang suka letak kelapa lagi sikit tau dekat atas dia. Okay. Tapi tak payah. Kita dah campurkan. Okay, Syah letak. Okay, out. Put it in. Kuritkan sikit. Temptednya nak rasa. You know like macam kalau kita buat cookies kan. You want like bedul kan? Right. Ni macam like betul
memanggil. Sabarlah sikit. Okay. Banyak sangat ke? Okay dah tu. Okay. Dia kadang-kadang tengok orang Syah. Macam saya kalau nak buat apa-apa kuih kan dia ikut badan. Dia comel-comel je lah gitu. Okay. Omel. Okay. Lipat dia. Kita nak buat pertandingan ni. Pertandingan siapa lipat paling cepat. Weh, jangan lah. Ni kita praktis lah dulu. Okay, praktis. Ni kita praktis dulu. Okay. So yang ni lipat depan. Okay. Lipat belakang. Lepas tu. Lipat gini. Lipat gini. Macam ni? Betul. Lepas tu? Tada! Dah? Patutnya lagi gemuk lah sebenarnya. Dia lagi berisi sekarang kan. Faham. Tapi kita tak nak dia terlalu gemuk. Takut nanti bila kita lipat, dia overflow. Faham. Okay, so dah hang on it? Yes. Kita practice lagi satu? Right. Okay, kita letak sini. Kita letak sini. Nanti kita nak kukus dia nanti. Okay. So kita buat lagi satu. Okay. Ni dah. Semangat nak. Dah meniaga kita lepas ni, Syah. Okay, boleh order 01 ada hati. Okay, kalau di koyak macam ni jangan cuba nasib Okay, jangan cuba nasib. I nak kancong start dulu. Sila. Okay, praktis. Bila I doublekan dia sebab sayang. Kenapa you buat double? Nanti you menang. Tak. Dia tak menang sebab security. Kang bocor je. I tak beritahu. Hari ni kalau you menang memang I syukur. Tapi tak apa, I psycho sikit lah. Okay, tak lagi banyak. Okay. Kita dah get the hang on it kan? Dah tahu kan macam kena tebal mana. Okay. Right. Mana tadi? Macam ni. Good. Macam ni. Right. Macam ni. Nice. Oh my god. Syah. Ini boleh minta Zidane buat ni? Betul. Zidane mesti suka kan? Rasa budak-budak boleh buat lah. Simple dan senang. Ini betul-betul comel. Dia tak melimpah ke ni sis? Boleh je, dia okey ni. Misalnya orang tak macam lidi-lidi ke tak perlu? Lepas pisang tak payah. Okay, lepas pisang tak payah. Okay, jangan bazir duit. Okay, right. Jom, tanding. You ambil yang besar je. You nak comel ke you nak? I tak kisah. I tahu. Okay, kita letak dulu. Lipat dulu kita. Sorry. Siapa nak kira masa? Kira masa. Okay. Pressure lah. Relax. Banyak lagi benda lain nanti. Hari lain nanti kita nak buat kuih lain pula. Right. Boleh start lagi Belum. Bismillah. Sabar. Tak nak lalang je. Alah. Pepe you kecil kecil. Tak payahlah. Dia nak senang tau. Dia kata tak payah. Tak payahlah. Right. Macam tu je. Actually senang buat lipat pisang ni Okay. Belum. Sabar. Itu juga. Okay. Ready? Get set. Go. Dah menang lah. Okay, babe. Right. So, sekarang ni kita nak kukus. Okay, jom kita kukus dulu. Oh my god. That's like... Tapi Syah, betul dia kan? Nipis, elok, gemuk. Pelbagai rupa, pelbagai bangsa. Begitulah Malaysia. Ya, betul. Okay, jap. So, kita dah pun buat the first part of lepat pisang hari ni. It's also my first time buat lepat pisang. And I rasa macam actually senang je. Cuma kita tak pernah nak cuba. So if you ada masa boleh cuba. And boleh control your own sugar, boleh control your own garam. Betul. And I really think it's quite healthy to be honest because we have element of kita punya pisang. Pisang banyak potassium. Yes. Banyak vitamin kat dalam tu. Betul. Kelapa pun sama. Betul. And it's also good fat kan? Betul. Santan comes with the good fat. Exactly. Lepas tu kalau kata tak nak guna gula putih, katalah nak guna gula Melaka ke, nak guna gula perang ke, boleh, tak ada masalah. Kita ada tak ada masalah. Kan? Kita boleh pakai actually gula dia banyak lah. Gula banyak sangat. Sekarang ni kalau kita pergi macam Jaya and whatnot tu ada xylitol. Betul. Yang lebih healthy, erythritol, I think. So kita boleh tukarkan je, tak ada masalah. Betul. So sekarang kita nak tunggu dia masak. Baik. Sementara tunggu dia masak, kita boleh buat. Okay, so kita nak buat apa ni? Biasanya orang makan tau benda ni, Syah. Okay. Tak pernah orang minum lagi. Sebab kita tengah cakap pasal kuih, obviously mesti
air perisa kuih. Betul. Boleh teka tak apa? Kita tengok bahan-bahan ni boleh agak-agak tak? Yang ni tak, yang ni. Okay, ini apa? Ni hiasan ni, hiasan. Hiasan. Baru macam lain rosemary. Ada okay. Kuih Melayu. Okay, tak apa. It's also dia 4 ingredients je. Satu ialah of course santan. Santan pekat. Lepas tu ni ialah gula. Yes, air gula. Tapi macam ada gula Melaka. Oh, betul lah gula. So satu ni gula Melaka, yang ni gula putih. Gula putih. Okay. And then this is yang ni kena bau sikit. Ni kena bau sikit. Oh, sedapnya bau dia. Macam dia bukan pandan. Paste pandan. Ni paste pandan. Oh, paste pandan. Weh, pandan juga, I juga. Okay. Kira lepas lah. Niaga lepas ni confirm. Mak mertua I macam like, masih baik kahwin lah. Okay. Anyway, so kita akan ada green water. Yes. Assuming apa kuih warna hijau hijau. Inspired lah. And then rasa-rasa hijau ni, kalau ada pulut, I would say seri muka. Tapi tak ada pulut. So dia tak bagi keluar dia kalau waktu malam, kalau benda ni bersinar, menyinari malam. Gitu. Bulan, bintang, Ramadan. Dia raya selalu muncul. Oh, okay, wait. Pelita. Ya, betul. Pelita. Kita dapat air tepung pelita. Wow, I tak pernah rasa. So, I'm really excited. Okay. Ni inspired sebab apa? Selalunya bila kita makan saja, kita tak pernah minum kan. Yang ni kita nak memvariasikan pelbagai resepi daripada kuih tradisional. Kita nak modernkan dia. Okay. So, mari kita bermula. Okay. Anak air sejuk ke air biasa? Tak payah letak air. Kita letak bahan dulu. Tak payah. Okay, so kita dah ada air batu dah. Okay, kita tuang Alright, dulu. So let's go. Ni berapa banyak? Ini kita boleh guna dalam 200 ml. Dia macam ni lah. Kalau ramai, banyak. Doublekan. Secukup rasa. Lebih kurang dalam 100 ataupun 200 ml. Air ni ada dalam kita punya buku ke, Chef? Air tak ada, kuih ada. So air tak ada. So you all kena tengok ni betul-betul. And tengok dia punya ingredients kat bawah untuk you all buat kat rumah. Okay? If you all buat, please make sure tag kita orang #namjelaka movie and then #Chef Imelda X Namjelaka. Alright. Okay, sekarang ni tengok paste ni kan pekat betul tau. Wow. Okay, kalau tak nak guna paste, kita boleh guna air pandan. Tapi kalau guna air pandan, kena banyakkan santan. Sebab dia dah terlalu cair. Faham. So nanti dia akan jadi very milky. Okay, sekarang ni kita nak letak sikit. So ni sikit secukup colour ke secukup rasa? Secukup perasa. Lebih kurang dalam setengah sudu kecil lah. Sedapnya guys. Bau dia memang love. Ini macam art. Kan? Okay, art. Right, mari kita menuangkan sedikit. Yang ni panas ke tak panas? Dia dah sejuk dah ni. Dah sejuk lah. Kita letak sikit je. Kita rasa. Banyak cara nak buat air ni tau. Kita boleh layer-layerkan dia. Maksudnya kita letak santan ni dulu. So baru kita tuang air gula tu. That one is also cantik. Okay, Syah, jom. Okay, what's this? Ni untuk pukul. Tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada, kita nak kongsi satu petua Syah. Okay. Dia ada satu petua. Bila kita nak kacau, seelok-eloknya lawan arah jam. Salah. Lawan arah jam ya. Lawan arah jam. Tengok warna dia cantik gila. I love it. Guys nampak tak? Tak apalah, nanti buatlah kat rumah ya. Oh, this is almost neon green. Betul? It is neon green. Cantik kan? Cantik. Tambah air sedikit lah. Kalau macam Namjelaka, kita tak ada tepung pelita. Tapi our artist, dia kata, I tepung pelita. Tengah minum air. Okay, bye. Anyway, moving on. Kacau dulu. Berapa lama ni nak kena kacau? Sampai betul-betul warna dengan santan tu sebati. Okay, kita jimat Nohat. Tak adalah, I macam rasa sayang lah kat tepi-tepi ni. So kita campur-campurkan. Okay. I love the colour. So cantik kan warna dia? Matching baju. Okay. Kita tambah sikit air. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Tapi kan, I nak tanya you, apa nama pembancuh ni, Cak? Membancuh? Apa dia? Ya, kalau anda tak ada, boleh beli. Pembancuh. Yang ni ke? Dia punya... Ni. Sebab dia macam cute je. Cute. Ni actually banyak untuk guna untuk liquid. Sebab biasanya kan, kita ada pelbagai tau. Macam yang ni balloon whisk. Oh, balloon. Yang ni whisk. Lainnya whisk dia. Siap ada macam gitu-gitu. Dia begini-gini sebab bila kita nak pukul, dia lagi cepat, apa tadi? Sebati. Faham? Sains juga lah kan. Okay, sudah okay Syah. Okay. So ni ayuh masukkan ke dalam
Can I put it here? Boleh. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang dulu. Oh my goodness. Oh Oh my goodness. nice. Cantiknya ya Allah. Okay, Bila jangan, puasa jangan. ni kan air memang kelemahan lah. Oh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alright. Sedapnya. Sekarang ni kita nak tuangkan Sabar air Syah gula. Aziz, sabar. Okay, Kita so letak belakang macam mana dulu. kita nak tahu dia okay, tak apa. Letak dulu Kita lah. nak tahu- Banyak sangat tanya. Tak apa, tanya tu elok. Oh, Okay, begitu. sekarang ni kita nak tuangkan Okay. air gula Air Melaka. gula Melaka. Ya Ya Allah, ya Tuhanku. Saya rasa bukan kita je yang haus. Allah. Yang tengok pun Yang haus. tengok pun Yang tengah haus. kamera, yang pegang kamera Yang- pun haus. Maaf Tu lah. telan Leo tu. Okay. Wow. So if Sekarang- you all tak suka makan kuih ataupun tengah nak bypass kuih, boleh minum air dia. Boleh minum air dia. Betul. Okay, kita nak kacau sikit. Tapi untuk estetik tak nak Rasa. kacau lah. Okay, faham. Kita dengar bunyi air sikit. Barulah ASMR kan. Kan. Okay, so kita dah kacau. Kalau nak dia lemak sedikit, kita boleh tambahkan Santan? garam. Garam bagi naik lemak. Lemak santan. Oh, lemak Ah. santan tambah garam. Tambah garam sikit. My lord. So dia akan jadi lemak dia lagi naik. Kita kacau lagi sikit. Rasa itu apa? Okay, anyway. Iklan. Iklan Okay. That Right. is so nice. Wah, macam ni Syah. Bau tak batal kan? Buka lama lagi ni. Okay, tak Ni apalah. tuanglah dulu. Baik. Satu untuk you, satu untuk I. Tapi Okay, dia tak apa. hijau-hijau sikit Kita ni. nak dekat buka dah. Dah. Tu dah. Nampak Tok Siap tu dah nak bagi surau dah tu. I nampak Tok Lepak juga. Tu. Assalamualaikum. Tu. Okay, tak apa. Tok kukus. Kukus. Okey, lap sikit dulu. Alright. I got you. Alright. Okey. Alright, so now I just tuang Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, takutnya aku. Tarik lagi Wow, sikit. tarik ya. Oh my god. Alright. Satu untuk Sasha, satu untuk saya. For you and one for Alright. you. Okay, tapi kita nak mencantikkan dia. Okay. Kalau Estetik kat tetap rumah, penting. tak adalah mak letak rosemary kat dalam ni kan. Tapi sebab kita nak mencantikkan dia, Tapi letak rosemary dia jadi wangi sikit lah. tepung pelita rosemary. Ni kita nak mengorang putihkan dia. If you have, orang putih guest, Betul. you boleh fusion kan. okay. Gitu. So, dan Yay. air tepung pelita kita pun Siap. Alhamdulillah. lepas kita pun nampak macam dah ready nak hidang. Dah masak dah ni Syah. Bau pun sedap. Kan? Dah confuse dah bau tepung pelita ni ke bau lepas semua pisang. sedap. Okay. I love the smell of the daun pisang itself. Kan, aroma dia wangi. Ya, aroma dia sangat wangi yang baru rasa macam kampung. Betul. Selamat datang ke Kampung Ketayap. Cuma sekarang kita makan Tok Lepat. Tok Lepat. Okay, Yes. tak dua. Okay, you need my help? Okay, boleh dah ni. Cukup Okay, ni. cukup. Okay, Baik. tak lagi lah sikit. Okay. Alright. Alright. Okay. Jom kita makan. Hai. Dozo. Syah bunyi azan kan? Terkejut aku. Bunyi azan. Tak tunggu lama sangat Okay, kan? jom. Sekarang kita berdoa dulu. Okay. Allah kasum tu, wabika mantu. Wala rizki kaftu. Ini sudah berhenti kalau. Amin. Okay. Aina. Air dulu. Boleh tak? Kan, I pun sama tak tahan juga. lah, tak tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi dia kan. Sampai kampung ni, dia dah minum dulu dah. Dia lalu kat tekak pandan dengan santan dengan gula Melaka tu macam perit lah. Macam pembarisan tau kat dalam tekak. I tak boleh imagine apa dia imagine, tapi honestly it's so good. It's like Very refreshing. so refreshing. And you rasa macam ala-ala pina colada Melayu version. Betul. Okay, jangan buang masa. Kita nak Kita rasa dah makan. makan. Marilah kita. Sebab depan kita nak makan besar, nak semayang, nak Betul. makan. Ambil satu pinggan. Macam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ambil ini Yang omel ni. Omel ni. Okay. Okay. Bismillah. So lepas. Tadi kita buat je semua sampai habis. Tengok rupa dia. Dengan padat-padat dia. Wow. Dengan ni dia. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kelapa.
Sedap. Nangis sedap. Tak tisu. Makan. Minggu ni kita kongsi resepi ni. 2 resepi. Nak tahu apa lagi kita bakal kongsi? So, kenalah tunggu. Tak boleh cakap dah. Tengah makan. Thank you. Chef Imelda, but I think it's really sedap. Macam kurang ajar nak cakap sambil makan. Tapi, dia sangat filling, sangat sedap and I rasa sangat healthy at this point. Of course, makan satu cukup sepatutnya. Dan air ni pun memang sangat refreshing and sangat luar biasa. And if you have like the theme of hijau, betul? This is go to air. Yes. Okay. Kita orang sambung makan. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Bye.